Dia ni YouTuber kelahiran Kelantan dan merupakan seorang pengarah filem. Oi. And also business owner. Maksudnya daripada YouTuber jadi ke film director, pergi ke bisnes. Ini kita nak spot jam Syami Sazli. Oh, Syami. Kalau korang ni tahu, yang hari tu viral dia buat air sedap-sedap, ada aiskrim kat atas semua tu kan, masa waktu bazar zaman puasa tu kan. Okay, yang tu saya tak up to date. Dia ni juga adalah, tak silap saya, masih dia buat YouTube dengan Dia parik. Ya. Dia tu zaman aku. Saya memang follow. Kelakar gila lah siot. Saya follow. Okay, so ini adalah, kita nak spot jam dia lah. Betul. Okay, ini adalah Rolex Submariner. Okay, Submariner ni, kenapa nama dia Submariner? Sebab Jom, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link kat bio. Jangan lupa follow. So basically, Submariner ni adalah jam pertama yang antara jam pertama yang Rolex keluarkan untuk purpose of diving. Dia boleh masuk ke dalam, tak silap saya, dalam 100,000 meter. Tak dah, dalam 100 meter macam tu. So jam ni dia macam, sekarang tak adalah orang memang pakai Rolex untuk diving, tapi sekarang orang pakai jam Rolex untuk keluar meeting dan sebagainya lah kan. So jam ni bila dia dah keluarkan, retail dia tak mahal sangat. Retail dia dalam 40 macam tu lah kot, tak silap saya. Tapi resell dia mahal, daripada 45 ke 70 ribu macam tu. So bila Rolex ni dia dah keluarkan Submariner, dia keluarkan lagi satu model Deep Sea dan juga Sea Dweller, which is yang dibuat untuk challenge kan Submariner ni. Yang Submariner ni 100 meter kan, diving kan. Itu pun dah tembus bumi, dah pecah gengendang telinga apa semua kan. Deep Sea dengan Sea Dweller ni adalah 3,900 ke 4,000 meter, which is 4,000 meter, bersamaan dengan tinggi Gunung Kinabalu. Macam mana saya tahu? Saya pernah pergi. Macam mana saya tahu? Saya pernah pakai. Kamu macam mana tak tahu? Sebab kamu tak pernah pergi, kamu tak pernah kisah, dan kamu tak pernah pakai, dan kamu kenuk. Okay, jadi sepasang jam tangan milik Syami Sazli, harga dia tak mahal sangat. Harga dia dalam RM70,000 sahaja. Tak silap saya. Mungkin saya salah kot, tapi saya tak tahulah. Ada masa murah, ada masa tinggi macam tu lah lebih kurang. Tapi retail 40k je. Of course lah dia boleh beli. Dia pula YouTuber dia berapa? Dia business owner. So kita kena switch lah. Kita kena switch daripada TikTok ni ke YouTube. Bos buat takkan jadi. Bos tak mampu. Tak sebab kamu lagi, sebab kamu nuk. Bos pun ada jam sekarang, tengok bos pakai apa. G-Shock. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.